Okey brother. Tayar Metanov, barang yang kita tunggu-tunggu dah sampai. Ini barang bukan orang datang, orang China datang sini, offer kat kita, lepas tu kita terus jual. Ini rebranded tak? Ini barang kita datang kilang sana, kilang China sana. Kita pilih beberapa kilang yang ada. Lepas tu kita pilih kualiti apa yang kita nak ikut spek kita. So, inilah antara keluaran pertama daripada Metanov, brand Daniel Garage. Okay, kalau orang tanya, kenapa kilang China? Okay, satu fakta yang korang kena hadam dan tahu China bukan cikai-cikai macam dulu. China sangatlah maju dia punya teknologi. Okay, cerita dia kenapa aku berpenat-penat pergi sana, flight sampai berbelas jam pergi sana, semata-mata nak pergi kilang dia, pilih sendiri. Kenapa tak rebrand dia, company-company yang sedia ada, yang bawa masuk kita pump brand terus. Cerita dia, aku tak nak kerja mudah, aku nak kualiti yang aku nak harga yang aku nak, all in aku pegang kat tangan. So siapa yang dapat kelebihan sekarang? Korang sebagai pengguna lah. So macam korang tengok dekat tangan aku ni ini adalah kualiti ataupun spek medium soft, memang sesuai untuk kegunaan harian. So macam jalan jauh, kerja-kerja dekat kan semua sesuai. Daripada segi harga dia pula, harga dia untuk medium soft ni biasa kita tahu medium soft ni memang kebiasaan dia tinggi lah. So disebabkan ini brand kita sendiri, so kita tak ada menggunakan mana-mana third party ataupun second party. So harga kita pegang, harga insyaAllah memang mampu milik. Itu yang kita nak. Kualiti cun, harga mampu milik. Tayar Metanov. Tunggu.